as time passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Something amazing inside your eyes. Stay here again. Stay here again, again, again. So you say one more time, and suddenly nothing is a surprise. Stay here again. Stay here again. We never said goodbye. We never thought it'd be over for us tonight. But finally found you. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. But finally found you. We never said goodbye. I pray we survive. You finally made me realize I want you again. I need you again, again, again. So you save one more life, and it's been nothing but a surprise. You're
it, but I just don't know why. Painting a picture that I can't see. This falling from grace got me on my knees. Oh, just looking for some meaning. Velvet sky, I don't think I can do this. But before I die, I wanna make a difference. She said, don't you cry, your heart won't fly, but the clock is ticking still. The velvet sky, I gotta make a difference. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat petang buat semua yang sedang mendengarkan radio KPKT saluran komuniti anda. Baik, petang ini anda bersama dengan saya dalam segmen Borak Eksekutif untuk petang Isnin ini 17 Ogos 2026. Baik, bila kita sebut tentang persekitaran yang indah, orang kata taman awam yang menghijau, tenang dan selesa untuk kita keluarga beriadah. Pernah tak kita tertanya-tanya siapakah di sebalik takbir yang orang kata merancang dan memastikan negara kita ini terus indah bagaikan sebuah taman syurga. Allah. Baik, petang ini kita cukup beruntung kan, sangat bertuah kerana kita di konti radio KPKT ini kita dibawakan khas seorang insan penterjemah keindahan alam negara kita. Topik kita hari ini dari jiwa ke taman, transformasi landscape bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara. Bersama saya di konti hari ini ialah yang berusaha Tuan Haji Mansur bin Mohamad, Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Seadanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersama dengan Tuan Haji kita pada hari ini untuk berkongsi tentang kita nak kenal lah orang kata kepimpinan Tuan Haji dan bagaimana orang kata kita selalu tengok kerja Jabatan Landscape je, tapi kita tak tahu jugalah bagaimana peribadinya di luar bidang kerjanya. Tapi itu sebentar lagi. Jadi kepada anda yang sedang mendengarkan radio KPKT, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di social media, di platform Instagram, Facebook dan juga TikTok. Boleh jemput like, follow dan share, okey? Dan juga kita seperti biasa bersiaran secara langsung menerusi Facebook Live Radio KPKT. Jadi kepada anda yang mungkin tengah dengar ni nak tengok juga Tuan Haji kita, boleh tonton secara langsung di Facebook Live Radio KPKT. Baik, Tuan Haji, Ya. sebelum kita nak orang kata nak berborak topik pasal dasar-dasar kan perancangan negara kan, saya nak korek sikit lah rahsia peribadi Tuan Haji sendiri. Maklumlah Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara kan. Ya. Jadi ramai orang kata nak tahu Tuan Haji memimpin JLN ini, tapi kalau di luar pejabat, Tuan Haji ni jenis orang kata tangan hijau ya. Suka bercucuk tanam di rumah juga. Mungkin Tuan Haji boleh kongsikanlah sedikit orang kata rutin masa lapang Tuan Haji. Bagaimana Tuan Haji minat dalam orang kata alam ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terutama sekali kepada pendengar-pendengar radio KPKT. Saya merupakan saya sebagai Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara di pejabat lah. Isnin sampai Jumaat saya bekerja di pejabat. Walaupun ujung minggu saya banyak menghabiskan masa di rumah dan saya berkebun. Berkebun ya. Maknanya saya kalau ikut dari segi tradisinya saya orang kampung, membesar di kampung.
membesar di rumah nenek dan juga di rumah sendirilah. So kalau orang Melaka ni selalunya lah, rumah orang Melaka ni halaman ni memang cantik-cantik. Dan nenek saya tu memang halaman rumahnya cantik, penuh dengan bunga, pokok buah-buahan, hari-hari dia sapu sampah. Itu memang tradisi nenek saya lah. Kebanyakan orang Melaka begitu. Dan arwah bapa saya juga, walaupun dia merupakan seorang kaki tangan kerajaan, pun minat berkebun juga. Ujung minggu dan juga waktu petang memang arwah bapa saya suka berkebun. Tanam sayur, tanam ubi, tanam pisang. Itu adalah budaya yang saya membesar dalam budaya yang macam tu. Dan budaya itu saya bawa sehinggalah saya bekerja dan saya berkeluarga dan saya menetap di Shah Alam walaupun duduk di kawasan bandar. Budaya kita daripada kecil itu masih saya bawa. Sebab berkebun itu memberikan banyak manfaat kepada kita, terutama pada saya lah. Kalau Isnin sampai Jumaat itu kita bekerja, ada berbagai perkara yang kita cuba selesaikan dan juga mungkin stres juga dengan kerja. Sabtu Ahad adalah saya rasa satu privilege pada saya sebab saya boleh berkebun. Saya tidak terlibat dengan aktiviti sukan yang lain, kecuali saya pagi-pagi saya jogging lah. Dan berkebun itu adalah satu masa yang memang saya tunggu-tunggu. Sabtu Ahad tu ialah memang masa yang saya tunggu. Hari yang saya tunggu sebab hari itulah saya akan banyak masa, spend masa kadang-kadang daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 11.30, 12 tengah hari berkebun. Petang lepas asar sambung lagi. So itu rutin saya kalau tidak bekerja. Itulah rutin saya. Saya berkebun di rumah. Jadi kalau orang kata nak cari Tuan Haji, kita dah tahu lah kat mana. Di rumah. Di rumah. Di rumah. Dan bukan saja di rumah, di komuniti saya, di taman saya itu, di Taman Desa Alam Seksyen U12 Shah Alam, kita juga ada komuniti dipanggil kebun dusun komuniti. Di mana saya merupakan setiausaha dusun komuniti ini, di mana kami menggunakan kawasan-kawasan lapang, zon pemampan di kawasan yang ada di persekitaran kita tanam pokok buah-buahan. Dengan kebenaran pihak berkuasa tempatan lah. Dengan kita berdaftar dengan MBSA dan kita buat kebun. Memang masyarakat kita memang aktif dengan aktiviti berkebun. Dan juga saya mula berkebun dari tahun 2016 dan pada masa itu saya notice dan saya perasan, dan di jabatan juga kita ada program-program pembudayaan landscape. Mana kita membudayakan landscape di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat. Saya dapati pada masa itu kita tidak ada satu modul yang boleh kita nak membawa pembudayaan landscape itu, maka saya menulis satu buku, dia panggil buku Jemari Hijau. Di mana dalam buku Jemari Hijau tu kita memperincikan asas-asas perlandskapan dan home gardening dalam itu, dan ia menjadi satu modul yang sampai sekarang digunakan oleh Jabatan Landscape Negara untuk kita membuat kerja-kerja perkembangan ataupun extension kepada para pelajar dan juga kepada komuniti setempat. Jadi kalau kita nak dapatkan buku tu kat mana, Tuan Haji? Buku itu boleh di-download daripada laman web kita. Okey. Boleh download percuma saja lah. Percuma. Ya. So kalau kata ada pendengar-pendengar kita yang orang kata baru nak berjinak-jinak lah kan, nak bertanam, boleh lah download kan Tuan Haji? Boleh. Kita boleh dapatkan secara percuma dan dia sangat bermanfaat untuk terutama sekali yang mereka yang baru mula-mula nak belajar berkebun, nak buat pelandskapan. Dalam itu dia perincikan bagaimana kita nak memilih tapak yang sesuai, bagaimana kita nak memilih bahan tanaman yang sesuai, sehinggalah perincian bagaimana kita nak membuat baja dan racun perosak pun organik. ada juga. Dalam tu ada. Kita perincikan step by step bagaimana kita boleh membuat. Dan insya-Allah kalau kita ikuti, setengah-setengah orang kata dia berkebun atau bertanam, pokok tanam tak tumbuh. Sebenarnya bukan tangan hijau atau tak hijau tu bukan satu dipanggil halangan lah sebenarnya. Kalau kita tahu tips yang tepat, sebenarnya semua orang mampu tanam pokok dan semua orang boleh menanam pokok dan pokok itu boleh hidup dengan baik dan subur. So maksudnya saya ni teknik lah salah, bukanlah tangan tak ni kan, kita tanam je mati. Betul. Tak adalah tangan panas ke tangan hijau, tak. Tangan kita semua sama. Cuma teknik mungkin tidak betul dengan teknik yang tepat lah. Betul. Baiklah, bila mengendalikan sebuah orang kata organisasi yang mencantikkan negara seperti JLN, apakah gaya kepimpinan ataupun orang kata prinsip santai yang Tuan Haji terapkan supaya warga Jabatan Landscape ini sentiasa bersemangat dan juga kreatif? Kita terlibat dalam program pelandskapan
Pelanskapan itu adalah untuk menterjemahkan lanskap yang cantik itu memerlukan idea yang kreatif. Lanskap adalah part of the creative work yang kita perlu buat, dan kita saya secara peribadi menerapkan 5 perkara, 5P lah dalam bagaimana saya mentadbir jabatan, dan juga untuk menggalakkan setiap pegawai mengeluarkan idea. So saya menerapkan prinsip 5P. P yang pertama adalah purpose. Maknanya setiap jabatan, ketua jabatan dan jabatan mesti mempunyai hala tuju yang jelas. Apa yang nak dibawa jabatan itu. Dan di bawah kepimpinan yang berhormat Menteri dan juga Datuk Wira KSU, matlamat kita jelas untuk Jabatan Listrik Negara. Yang pertama adalah untuk menyediakan akses rekreasi awam yang berkualiti kepada masyarakat. Yang itu kita terjemahkan dalam reka bentuk taman awam kita, taman rekreasi madani kita, yang bukan saja dapat dinikmati oleh masyarakat tetapi being recognized. Baru-baru ini dalam landscape architecture Ilam Award, satu pengiktirafan kepada kerja-kerja pelanskapan seluruh negara, kita taman rekreasi madani kita dapat President Award. Itu mana masyarakat recognize kreativiti yang kita bawa dan accessibility yang kita bawa kepada taman awam. Itu adalah satu perkara, purpose lah. Dan juga yang kedua ialah di bawah Jabatan Listrik Negara kita mempunyai hala tujuan yang sangat jelas untuk memperkasakan industri landscape. Bukan sahaja pelanskapan, bukan hanya untuk pengindahan, untuk mencantikkan persekitaran, tetapi landscape juga merupakan satu industri yang menyumbang secara signifikan kepada ekonomi negara. So kita itulah prinsip yang pertama adalah purpose. Kita mesti mempunyai hala tuju yang jelas. Yang kedua, saya memfokuskan kepada people, iaitu manusia, kemanusiaan atau manusiawi itu. So saya menggalakkan untuk setiap kaki tangan untuk bebas berkarya dan juga bebas hala tuju kerjaya mereka. Tiada halangan untuk pegawai-pegawai kita nak belajar untuk meningkatkan kemahiran, kita membuka peluang seluas-luasnya. Di Jabatan Listrik Negara, terutama sekali, ialah Jabatan Listrik Negara, kalau pegawai itu lulusannya arkitek landscape lah. Pegawai kita ada yang PhD, seorang PhD, sekarang seorang lagi dalam proses untuk dapat PhD-nya, dan juga ada ramai pegawai yang ada master. Malah pegawai-pegawai sokongan kita di peringkat penolong arkitek landscape itu juga ada yang lulusan dalam bidang town planning, ada tengah belajar bidang town planning sekarang ni. Ada juga pegawai kita dari peringkat sokongan itu yang lulusan accounting. Jadi di jabatan kita memberi peluang yang luas untuk kalau you nak belajar, nak memperluaskan peluang kerjaya you, kita buka seluas-luasnya. Tidak semestinya belajar dalam bidang landscape. Mana saja bidang yang you rasa you boleh pergi, masa depan you di situ, kita buka. Kita tak restrict pegawai-pegawai kita terhadap sesuatu bidang landscape saja, tidak. Okay. Prinsip yang ketiga, P ialah partnership. Kita di peringkat jabatan kita membina jaringan kerjasama yang kukuh. Sama ada dengan pihak berkuasa tempatan sebagai rakan strategik kita dalam kita melaksanakan program-program pelanskapan. Kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan jabatan-jabatan yang lain juga. Contohnya dalam memperkasakan industri landscape, kita sangat bekerja baik atau bekerja sangat rapat dengan Jabatan Pertanian. Sebab Jabatan Pertanian adalah agensi yang terlibat secara langsung dengan mereka-mereka yang terlibat dengan peladangan tanam-tanaman orchid, kekwa dan sebagainya. Dan kita sangat bekerja rapat dengan mereka sebab mereka ini industri landscape termasuk industri kekwa, orchid, cut flowers itu merupakan ekspor yang besar juga kepada negara. Dan juga kita juga bekerjasama dengan Matrik. Sebab itu untuk kita mempromotkan produk-produk landscape ke luar negara, kita perlukan agensi yang memang ada pengalaman dengan engagement dengan pihak luar. So kita memang bekerjasama. Bukan saja itu, kita juga bekerjasama dengan NGO dan sebagainya untuk memastikan program-program yang kita laksanakan mendapat sambutan bukan saja oleh PBT, juga oleh masyarakat. Dan saya juga mementingkan pada performance. Performance maknanya kita mesti menunjukkan bahawa kualiti kerja yang kita buat itu boleh diterima kepada satu tahap yang sampai satu standard yang boleh diterima oleh masyarakat. Sebab kita membuat outdoor spaces, ruang luar yang masyarakat gunakan. Kalau kita tidak membuat satu produk, kita panggil produk landscape, taman awam dan sebagainya, tidak berkualiti, maka akan mendatangkan isu-isu keselamatan kepada pengguna.
So ini perkara-perkara ini juga yang kita lihat. P yang seterusnya adalah progress. Kita melihat kepada kita menggalakkan pegawai kita dalam juga projek-projek kita untuk menerapkan elemen-elemen inovasi. So yang ini banyak ada a few projek yang kita buatkan, kita masukkan elemen inovasi. Contohnya kita membuat projek Taman Botani Sabah di Kota Kinabalu. Kita masukkan inovasi smart park tu dalam taman itu ada sistem yang boleh detect pengunjung yang masuk. Itu satu inovasi yang kita terapkan. Kemudian kita juga ada contohnya inovasi dalam penanaman pokok. Kita buat projek pemeliharaan habitat kunang-kunang di sungai Yayah di Kemaman. Dan bila kita menanam pokok berembang di dalam air sungai yang dalam, bila kita buat try pertama tu, kebanyakan pokok kita mati. Jadi kita buat inovasi bagaimana kita nak pastikan pokok tu boleh tumbuh dengan boleh hidup. Maka kita nak buat inovasi, kita buat pelampung menggunakan sabut. Jadi anak pokok itu akan turun naik ikut pergerakan air dan sehinggalah pokok itu boleh mencengkam akarnya dekat di dasar sungai itu. Dan kita dapati bahawa alhamdulillah survival rate melalui inovasi kita ini adalah 70 ke 80%. Kalau sebelum tu hanya 40% saja yang boleh hidup. So, ini adalah antara perkara-perkara yang dari segi inovasi yang kita terapkan dalam prinsip saya mengurus dan mentadbir jabatan. Okey, Tuan Haji. Bila kita sebut tentang landscape negara ni, orang selalu fikir ini kerja orang kata tanam pokok bunga di tepi jalan je. Kan sebenarnya apa peranan besar JLN ini yang masyarakat selalu orang kata terlepas pandang lah kan dalam membina persekitaran hidup kita ni. So kalau kita lihat kita semua manusia kita mempunyai ruang-ruang tertentu. Kalau di ruang pertama kita adalah rumah. Rumah di tempat kita berkeluarga. Yang kedua adalah ruang kerja kita lah. Ruang kerja sekarang ni kita bekerja kan. Di ruang kedua adalah ruang tempat kita bekerja di mana kita membina kerjaya, kita mencari rezeki. Dan ada satu ruang lagi yang kebanyakan orang terlupa. Itu ruang ketiga. Ruang ketiga ni adalah ruang di mana ruang-ruang awam di luar daripada tempat bekerja, di luar daripada rumah. Yang ini ruang-ruang awam inilah yang sebenarnya yang sangat penting untuk kita bangunkan. So, fungsi Jabatan Landscape Negara adalah untuk kita membangunkan ruang yang ketiga ini. Ruang ketiga itu adalah ruang-ruang awam lah, ruang kawasan landscape, kawasan lapang yang kita bangunkan sebagai ruang ketiga yang boleh orang mungkin dia akan rasa stres walaupun dia ada rumah yang besar, mungkin dia stres duduk di rumah. Bersetuju. Orang mungkin berjawatan besar, mempunyai office yang besar tapi dia stres bekerja. Jadi kita membina ruang yang ketiga inilah. Taman-taman awam, ruang-ruang landscape ni sebagai ruang ketiga untuk dia menenangkan minda. Kalau kita tengok landscape kan, landscape yang cantik, pokok yang indah, kita akan rasa tenang. Kita dengar bunyi angin yang bertiup, dengan desiran angin yang tiup, dengan goncangan pokok, desiran air yang mengalir di taman kan. Itu semuanya mendatangkan ketenangan. Jadi sebagai ruang ketiga yang bertujuannya untuk terapi kepada kita. Ini adalah antara fungsi Jabatan Landscape Negara lah. Kita membina ruang ketiga yang untuk tujuannya untuk mengurangkan stres bagi orang yang mengalami kesibukan, terutama sekali bagi orang yang duduk di bandar lah. Selain daripada itu ialah dalam memperkasakan industri landscape seperti yang saya sebut tadi lah. Landscape juga merupakan industri yang sangat penting kepada negara. Okey, baik. Saya setuju sangatlah dengan Tuan Haji katakan tadi tu. Rupanya orang kata liputannya jauh lebih luas lagi dan juga strategiknya kan. Dan bercakap mengenai usaha JLN ini. Baru-baru ini kita dapat saksikan sambutan Hari Landscape Negara. HLN 2026 yang cukup meriah di Melaka kan. Dengan sambutannya dan orang kata dengan orang kata pengunjungnya dari lapisan masyarakat kan, dengan kejayaan penganjuran Hari Landscape Negara ini yang baru berlalu ni, apakah langkah kita nak tahu juga apakah langkah susulan ataupun
inisiatif yang berterusan yang disusun oleh JLN sendiri supaya semangat yang dibawa bertemakan Malaysia Negara Taman ini tidak terhenti setakat di hari sambutan sahaja. Ya. So satu perkara yang saya nak tegas ialah kita tahun ini merupakan tahun yang ke-27 kita menyambut sambutan Hari Landscape Negara. Dan matlamat sambutan Hari Landscape Negara adalah pertama untuk membudayakan landscape di kalangan masyarakat, dan yang kedua adalah untuk memperkasakan industri landscape. Dan saya nak ucapkan tahniah terutama sekali kepada rakyat negeri Melaka dan juga pengunjung-pengunjung yang dah hadir semasa sambutan Hari Landscape baru inilah. Kita pelaksanaan Hari Landscape pada tahun ini selama 4 hari daripada 6 hingga 9 Ogos, dan alhamdulillah kita menerima kunjungan 100,000 orang pengunjung dari pelbagai masyarakat, bukan saja dari Melaka, malah daripada luar Melaka juga hadir, ya. So ramai yang hadir, dan kita di situ kita tunjukkan beberapa prototype ataupun laman-laman pavilion yang PBT yang boleh dibelajar oleh masyarakat untuk memperindahkan landscape kita. Jadi program kita untuk membudayakan landscape dan juga memperkasakan industri landscape tidak terhenti setakat sambutan Hari Landscape Negara yang berlalu lah. Kita ada beberapa pengisian program yang kita sedang aturkan. Pertama adalah kita bekerjasama dengan rakan strategik kita, sama ada dengan kerajaan negeri dan juga PBT. Ada beberapa program pengisian. Antaranya adalah kita akan terlibat dengan MAHA. MAHA yang akan berlangsung di MIPS daripada kota saya 28 Ogos hingga 6 September. So kita akan ada pavilion kita di sana. So kita masih lagi meneruskan pembudayaan landscape kita di situ dan juga memperkasakan industri landscape di situ. Kita juga akan terlibat dengan Hari Landscape Negara peringkat negeri Pulau Pinang. So negeri Pulau Pinang memang tiap-tiap tahun akan buat Hari Landscape, dan kita akan ada di sana juga nanti. Juga kita akan terlibat juga dengan Johor Orchid Festival pada bulan September ini. September ni akan ada Johor Orchid Festival. So kita akan ada juga di sana, dan juga kita juga akan terlibat dengan Kuching Light and Floral Festival 2026 yang akan bermula daripada 26 hingga 31 bulan 8 2026. Ini adalah antara pengisian-pengisian selain daripada Hari Landscape Negara lah. Selain daripada itu juga kita juga ada program pembudayaan landscape yang kita masih berterusan dan kita buat bersama dengan pelajar-pelajar sekolah dan juga komuniti rakan taman untuk kita membudayakan landscape. Selain daripada itu, kita juga di bawah bahagian khidmat nasihat dan khidmat teknikal, kita memberi khidmat nasihat dan khidmat teknikal kepada agensi-agensi kerajaan untuk mereka memperindahkan landscape di dalam kawasan pejabat mereka. Kita ada contohnya, kita baru saja bekerjasama dengan JKR Perlis untuk memperindahkan Istana Arau. Kita terlibat dengan perlanskapan Istana Arau. Kemudian kita juga terlibat dengan beberapa hospital untuk membuat projek landscape di kawasan hospital. Kita juga yang baru ini ialah kita membuat landscape di Jabatan Pendaftaran Negara dan juga MAWIPS di Kuala Lumpur lah. Ada satu atau dua masjid yang kita sedang membangunkan landscape-nya. Maknanya kerja-kerja ataupun proses membudayakan landscape itu tidak terhenti setakat Hari Landscape Negara saja. Kita bermula sepanjang tahun. Dan pengisian itu memang kita aturkan supaya kita boleh serve the community, bukan saja kepada masyarakat tetapi juga kepada agensi-agensi kerajaan, supaya kita nak memperindahkan landscape yang lebih cantik, yang berkualiti, supaya kita nak memperindahkan negara sejajar dengan matlamat kita untuk menjadi negara taman terindah. Ya. Baik. Menarik sekali. Kita dah tahu dah sedikit susulan punya orang kata program yang akan datang. Jadi yang terdekat ni MAHA. Okey. Baik, jadi tu aja, kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan kembali lagi. Kita banyak lagi kita nak berkongsi, kita nak tahu berkenaan dengan Jabatan Landscape Negara bersama dengan Tuan Haji. Jangan ke mana, teruskan bersama kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai tak siran boleh? Bayar cukai tak siran? Hello? Apa? Kali mati saya pagi tadi saya mari sini, lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dengan pejabat. Tolonglah, Pak. Minta tolong bayarkan
akan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Dah lewat dah ni. Kantor bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Telekom Bimbit. Kalau nak muat download aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang mendaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui Telekom Bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar. Setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik. Proses peruputan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion. A vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk, small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrance for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope for you,
For us, for Malaysia, KPKT, together building resilient communities. Stronger together, unity in diversity. Demi Pertiwi. Tenaga semakin berharga. Setiap tindakan kita memberi kesan. Mulakan dengan menetapkan suhu penyaman udara. Manfaatkan kaedah digital dan fleksibel. Matikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Amalkan gaya hidup sesuai dengan iklim kita. Pilih teknologi cekap tenaga dan mesra alam. Setiap langkah kecil, impak besar. Jimat Tenaga, lindungi masa depan. Bersama kita Jimat Tenaga untuk masa depan negara. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi arang dah, Man. Lagi kita di Radio KPKT, kita masih dalam segmen Borak Eksekutif, yang mana anda yang baru saja mengikuti kami. Hari ini kita bawakan topik berkenaan dengan topiknya adalah Dari Jiwa ke Taman, transformasi landscape bersama dengan Ketua Pengarah Jabatan Landscape Negara, iaitu Yang Berusaha Tuan Haji Mansur Mohamad. Baik Tuan Haji, kita nak teruskan. Sebelum rehat tadi kita ada satu pasal visi Malaysia Taman Negara. Malaysia Negara Taman. Terindah. Terindah. Kalau kita lihat kehidupan masyarakat bandar hari ini yang penuh dengan tekanan kerjanya, kesesakan, taman dan juga kawasan hijau ini ibarat orang kata ruang bernafas. Betul. Kan. Pada pandangan Tuan Haji sendirilah, apakah skop sebenar JLN dan bagaimana ia memberikan impak langsung kepada kesejahteraan kehidupan rakyat? Okey, kalau kita lihat Jabatan Landscape Negara terlibat dalam pembangunan fizikal projek-projek lah, projek-projek landscape fizikal seperti kita membangunkan taman-taman awam. Sekarang ni kita dah ada hampir 90 buah taman awam di seluruh negara. Kemudian kita membangunkan taman rekreasi madani. Sasaran KPKT adalah untuk membangunkan 1000 taman rekreasi madani menjelang tahun 2035. Dan sekarang ni dalam tempoh 2 tahun kita dah mencapai 216 taman rekreasi madani dan juga kita membuat landscape perbandaran. So semua ruang landscape ini digunakan oleh masyarakat untuk tujuan riadah, rekreasi dan bersukan. Dan aktiviti riadah, rekreasi, bersukan ini akan menyihatkan minda dan fizikal pengguna dan meningkatkan kesihatan awam. So kesihatan awam ni sebenarnya yang masyarakat kurang sedar. Mereka berjoging contohnya di Taman Tasik, Shah Alam contohnya, kan? Mereka sihat tapi mereka tak nampak apakah benefitnya itu. Dia nampak dia sihat, tetapi bagaimana kalau kita tukarkan benefit itu, benefit kesihatan itu dalam bentuk dollar and cents. So ada beberapa kajian yang saya nak sharekan dengan pendengar supaya kita boleh melihat bahawa penting untuk kita ada kawasan-kawasan landscape yang cantik dan penting juga untuk komuniti menjaga taman ini. Sebab pelaburan kerajaan itu merupakan satu pelaburan strategik yang boleh meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya tengok satu kajian yang dibuat di UK melaporkan bahawa anggaran jika semua penduduk di UK dapat mempunyai akses kepada kawasan hijau. Kawasan hijau ni kawasan lapang, kawasan landscape yang baik, maka kerajaan UK boleh menjimatkan kira-kira 2.1 bilion pound sterling setahun bagi tujuan rawatan. So satu jumlah yang sangat besar tu, 2.1 bilion pound satu tahun bagi masyarakat UK lah. Kemudian WHO pula menganggarkan bahawa kalau kita mampu menyediakan kawasan lapang, kawasan hijau, taman yang berfungsi dan kita boleh menangani ketidakaktifan fizikal masyarakat. Ketidakaktifan fizikal maknanya dia tak keluar berjoging, tak keluar exercise. Maka dengan kita menyediakan kemudahan kawasan hijau dengan laluan pejalan kaki yang baik, laluan basikal yang baik, taman permainan yang elok, kemudian sukan yang bagus, dia boleh menjimatkan purata 0.6% daripada bajet kesihatan sesebuah negara.
0.6% tu nampak kecil. Tapi kalau kita tengok, cuba kita tengok bajet Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2026 adalah 46.5 bilion ringgit. Kalau 0.6% maknanya 279 juta ringgit. So 279 ringgit ini kalau kita dapat menyediakan kemudahan rekreasi yang baik, masyarakat aktif melakukan riadah, mereka lebih sihat, maka kerajaan boleh menjimatkan 279 juta. So 279 juta ni boleh kita gunakan duit itu untuk kita meningkatkan lagi fasiliti kesihatan. 279 juta juga kita boleh meningkatkan lagi lebih banyak sekolah dibina, kan? So banyak melalui kemudahan rekreasi yang baik, menyediakan taman-taman yang baik, yang berkualiti, masyarakat aktif menggunakan taman itu, kesihatan mereka lebih baik, maka kurang penyakit. Bila kurang penyakit, 0.6% daripada kos atau bajet kesihatan awam tu boleh dijimatkan. So 0.6% kalau Malaysia ialah 279 juta. 279 juta itu banyak benda yang boleh kerajaan gunakan duit penyambatan itu untuk kita meningkatkan lagi fasilitis kesihatan, fasiliti pendidikan untuk meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu juga, melalui beberapa projek yang kita buat, contohnya projek landscape pemandaran. Saya ambil satu contoh, landscape pemandaran di Batu Pahat. Ini siap pada tahun 2022. Siap saja projek kita tu, impaknya kepada ekonomi setempat. Lebih ramai peniaga datang meniaga, membuka dia punya stall, mobile stall, dan peniaga-peniaga permanent di situ dah memperbaiki fasad kedai mereka untuk attract lebih ramai orang menggunakan. Dan juga aktiviti sebelum tu tak ada pun aktiviti river cruise di sungai Batu Pahat tu. Dengan adanya landscape pemandaran yang kita buat yang cantik itu, aktiviti river cruise telah dijalankan di situ. Sebenarnya saya tidak langsung, aktiviti pelangskapan bukan hanya memperindahkan kawasan, bukan hanya menyediakan kemudahan rekreasi untuk masyarakat, tetapi dia boleh menggalakkan atau merangsang pembangunan ekonomi setempat. Dan juga kalau kita lihat juga dari segi skop ekonomi juga, dari segi ekonomi landscape, di Malaysia pada tahun 2024, hampir 540,000 lapangan pekerjaan oleh masyarakat setempat datangnya daripada sektor landscape. Dan sektor landscape juga pada tahun lepas menyumbang sebanyak 1.18 bilion nilai ekspor. Maksudnya peluang pekerjaan disediakan dalam industri landscape, nilai ekspor juga ada, maknanya nilai ekonomi pada industri landscape juga penting. Maknanya dalam kesihatan masyarakat, masyarakat yang sihat, maka dia akan sejahtera. Bekerja dalam bidang landscape dengan peluang-peluang pekerjaan yang ada juga boleh meningkatkan ekonomi mereka. Projek-projek landscape juga boleh secara langsung menggiatkan ekonomi setempat. So ini adalah kita kata kesejahteraan masyarakat yang mungkin boleh ada kesedaran masyarakat melihat pembangunan landscape dalam aspek yang beyond daripada atau melebihi daripada hanya sekadar kecantikan, keindahan dan menyediakan fasiliti untuk rekreasi. Betul. Ya. Ini yang orang tak nampak sebenarnya kan. Ya. Baiklah Tuan Haji. Bila masyarakat dah mula ke taman untuk beriadah bersama dengan keluarga, isu asas yang sering dibangkitkan sudah tentulah keselamatan, Tuan Haji. Betul. Ya kan? Jadi isu keselamatan macam pokok tua dan fasiliti taman awam kerap jadi perhatian masyarakat. Jadi bagaimana JLN bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan taman awam bukan sahaja cantik tapi selamat untuk sekeluarga untuk beriadah. Ya, kita sedar bahawa isu berkaitan dengan keselamatan pengguna bila menggunakan ruang-ruang awam ini, terutama di kawasan taman-taman dan juga kawasan landscape, sentiasa menjadi isu lah. Dan yang terbaru ni juga ada berlakunya kematian dan sebagainya disebabkan kegagalan pokok. So kita di Jabatan Landscape Negara memang sangat bekerja sangat rapat dengan PBT dalam merancang, mereka bentuk dan membangun dan menguruskan kawasan landscape yang berkualiti. Pada peringkat Jabatan Landscape Negara, bagaimana kita membantu PBT dalam menguruskan pokok dan kawasan lapang. So pada peringkat kita Jabatan Landscape Negara, kita menerbitkan garis panduan dan manual pengurusan landscape yang boleh dimuat turun daripada laman web kita. Maknanya PBT boleh memuat turun. Antara manual yang berkaitan dengan pengurusan pokok-pokok tua, pokok-pokok berisiko ni adalah manual pemangkasan pokok ameniti, yang kedua adalah manual pengurusan risiko pokok ameniti, dan yang ketiga adalah manual pengurusan taman awal dan landscape. So manual-manual ini kita memperincikan apakah teknik, kaedah dan spesifikasi yang boleh diguna pakai oleh PBT untuk menguruskan kawasan mereka. Maknanya kalau kita ada spesifikasi yang baik, ada kaedah kerja yang baik,
dan kita boleh melantik atau kita boleh melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pokok itu atau taman itu dengan baik, maka kita akan mengurangkan risiko kegagalan atau risiko bencana di dalam kawasan PBT lah. Dan kita juga sentiasa mengadakan khidmat teknikal pengurusan landscape kepada PBT yang memerlukan pembelajaran secara hands-on. Kita juga mengadakan seminar dan kursus-kursus pengurusan landscape dengan PBT. Dan yang terbaru ini, insya-Allah daripada 22 hingga 24 September 2026 ini, kita bekerjasama dengan Persatuan Arboris Malaysia kita untuk menganjurkan International Tropical Arboriculture Conference atau INTEC 2026 di Pulau Pinang. Kita mengumpulkan pakar-pakar arboriculture seluruh dunia datang ke Penang untuk berkongsi pengalaman mereka, data-data saintifik mereka, bagaimana bagaimana kita boleh belajar dan kita praktiskan untuk mengurangkan kegagalan pokok terutama saja, dan untuk memastikan orang awam yang menggunakan kawasan lapang kita lebih selamat bila melakukan aktiviti riadah dan rekreasi di kawasan lapang. Ya, itu antara, maknanya kita selain dari menyediakan peruntukan, tetapi kita tidak mampu menyediakan peruntukan yang banyak, tapi kita support dengan menyediakan manual, spesifikasi, garis panduan. Kita bersama dengan PBT mengadakan seminar, latihan dan sebagainya untuk kita saling melengkapkan antara kita dan juga kaitan dengan PBT dari segi pengetahuan dan ilmu teknikal untuk menguruskan kawasan lapang, kawasan hijau dan juga pokok-pokok dengan lebih baik. Ya. Tapi apa-apa pun Tuan Haji, saya rasa kalau kata macam landscape kita, taman-taman mana, semua tu berbalik pada diri kita juga sebenarnya. Kan? Kita sebagai pengguna, kita sebagai masyarakat juga turut sama untuk sama-sama membantu kan. Kita tak adalah, janganlah benda-benda dah cantik ni kita merosakkan pula. Betul. Kan? Tapi bagi pendengar yang sedang mendengarkan sekarang ini, mungkin ada yang duduk di apartmen, flat ataupun rumah teres lot tepi yang comel. Mereka mungkin terfikir, boleh ke saya nak menyumbang kepada Malaysia, negara taman terindah ni? Bagaimana mereka boleh bersama-sama untuk menjayakan hasrat Malaysia negara taman terindah ini dari laman rumah sendiri? Okey, kalau kita lihat Malaysia sekarang ini negara urbanisasi di Malaysia sekarang ini lebih 80%. Mana ramai orang duduk di kawasan perbandaran, di kawasan bandar. Dan definitely lah bila kita duduk di kawasan bandar, kita akan duduk di kawasan apartmen ataupun kita duduk ke rumah teres yang mungkin ruang atau space yang kecil lah. Maknanya, tapi kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk memperindahkan kawasan kediaman kita sejajar dengan hasrat itu kita menjadikan Malaysia negara taman terindah. Bagaimana? Okey, pelangskapan ruang kecil memerlukan pengubahsuaian dan inovasi. Kita boleh ubah suai dan kita berinovasi sikit, berkreatif sikit bagi yang tinggal di rumah flat atau strata. Penggunaan pasu dan kotak tanaman untuk menanam herba dan tanaman dapur seperti cili, selasih, pudina boleh diletakkan di balcony. Saya rasa kalau rumah strata dia ada balcony yang dapat cahaya matahari. Sebenarnya kita boleh letak beberapa pasu. Kita tanam pudina di situ kan. Kita tanam selasih di situ. Maknanya itu secara tak langsung kita tanam pokok-pokok berbunga di situ. Itu secara tak langsung kita membantu memperindahkan. Bagi rumah teres, penanaman dalam pasu, kotak tanaman atau kita boleh juga kita sekarang ni popular vertical planting structure. Yang vertikal. Kita ada masalah dari segi horizontal. Kita tak ada space yang horizontal, sebenarnya kita ada ruang vertikal. So vertikal ni kita boleh gunakan structure, kita panggil vertical planting structure ni boleh digunakan untuk ruang yang sempit dengan syarat kita dapat cahaya matahari untuk kita menanam. Dan vertical planting structure ni ada yang murah, saya RM50 pun tidak boleh beli, sehinggalah yang lebih mahal lah. Maknanya kita boleh sesuaikan. Saya itu kebanyakan PBT membenarkan juga komuniti. Kita ada ruang rumah kita kecil, kita duduk rumah apartmen tak ada ruang, tapi kebanyakan PBT di Malaysia membenarkan komuniti bercucuk tanam di kawasan-kawasan hijau yang ada, kawasan zon pemampan. Boleh dengan syarat kita mohon dengan PBT allow. Maknanya kita masih lagi boleh laman yang kecil kita boleh sesuaikan. Kalau kita duduk di rumah serta, kita boleh indahkan balcony kita. Kalau kita dalam kawasan kejiran kita ada zon pemampan yang kosong, mungkin semak, mungkin kita boleh bertanam. Tanam pelbagai jenis sayur-sayuran, buah-buahan, pokok landscape dan sebagainya. Boleh kita memperindahkan. Kalau usaha sama secara menyeluruh ini, bukan hanya PBT, komuniti setempat kalau ada usaha itu, maka kita boleh memperindahkan. Kita boleh mempercepatkan proses pengindahan itu. Menjadikan Malaysia negara taman terindah itu bukan hanya usaha oleh pihak kerajaan sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri atau PBT. Sebenarnya
kebanyakan daripada usaha ni perlu datang daripada komuniti. Inisiatif komuniti itu sebenarnya yang akan menggerakkan usaha kita untuk menjadi Malaysia negara taman terindah. Ya. Tapi macam sekarang ni Tuan Haji, kita dah dapat tengoklah kalau mana-mana taman perumahan, mesti ada orang kata apa tu kebun komuniti, desa komuniti kan. Betul. Kan? Ya, kebun komuniti ni ialah komuniti yang menggerakkan. PBT hanya membantu dari segi membenarkan ataupun mungkin PBT beri sedikit kemudahan infrastruktur buat jalan ke kan, sediakan saliran sebagainya. Sebenarnya yang nak menggerakkan komuniti. Dan kita kita lihat banyak kebun-kebun komuniti berjaya dan ini sebenarnya membantu negara kita ke arah food security. Maknanya saya kata tadi 80% orang duduk di bandar. Kalau 80% orang duduk di bandar, kalau makanan itu sendiri boleh dikeluarkan dalam bandar melalui usaha-usaha kebun komuniti dan pelangskapan, maknanya kita boleh menjadikan negara kita lebih sejahtera, lebih mampan sejajar dengan matlamat SDG lah. Ya. Baik, terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah kita pun orang kata rupanya kita tak sedar kita dah di penghujung segmen Tuan Haji orang kata usaha kecil tu tetaplah bermakna memandangkan kita berada di bulan Ogos ni Tuan Haji. Bulan kebangsaan yang penuh orang kata dengan semangat patriotisme dia. Kemerdekaan bukan sekadar orang kata bukan sekadar kibar jalur gemilang saja, kan, tetapi juga menjaga setiap inci bumi yang kita warisi. Apakah saranan dan juga harapan Tuan Haji kepada semua rakyat Malaysia, khususnya agar bumi kita juga merdeka dari sudut pencemaran, kerosakan alam sekitar dan sikap tidak bertanggungjawab, sekaligus memastikan keindahan landscape negara terus terpelihara untuk generasi akan datang. Okey, ini satu persoalan yang sangat menarik untuk kita ambil usaha bersama. Tapi saya nak share satu riwayat hadis. Ini bagus ni, hadis ni saya pun jumpa, sangat cantik. Saya nak bawa satu riwayat hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim nombor 2789 yang akan menjentik hati kita untuk menilai sejauh mana kita telah mengambil tanggungjawab menjaga bumi dan segala kenikmatan yang telah diciptakan. Rasulullah SAW satu hari memegang tangan Abu Hurairah. Lalu baginda menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta tanah pada hari Sabtu, gunung ganang pada hari Ahad, pokok-pokok pada hari Isnin, perkara-perkara yang tidak menyenangkan atau yang menyusahkan pada hari Selasa, cahaya pada hari Rabu, haiwan-haiwan yang tersebar di bumi pada hari Khamis, manakala Nabi Adam AS diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas asar penghujung hari Jumaat. Okay. Maha suci Allah bila mana dia mencipta atau menjadikan sesuatu penuh dengan kebijaksanaan. Tanah sebagai asas atau tunjang pada kehidupan kita di muka bumi ini dan kehidupan makhluk Allah di muka bumi ini dicipta terlebih dulu. Tanah dicipta terlebih dulu. Diikuti dengan penciptaan pokok, cahaya dan haiwan. Dan akhir sekali manusia diciptakan. Kan? Manusia diciptakan pada penghujung asar pada hari Jumaat. Namun manusia dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Ini menunjukkan kita mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam memelihara dan melindungi bumi dan segala isi kandungannya termasuk pokok-pokok, alam sekitar dan landscape yang dipinjamkan kepada kita. Jadi sempena bulan kemerdekaan dengan tema pada tahun ini Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mari para pendengar radio KPKT kita ambil cakna bahawa dalam menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang sedang rancak diusahakan oleh para pemimpin dan pihak kerajaan, kita sebagai rakyat juga mempunyai kewajipan untuk turut sama berganding bahu melindungi kesejahteraan dan kemakmuran ini untuk kita warisi generasi yang akan datang. Sebab itu, peliharalah kawasan landscape yang ada, sebab itu adalah anugerah yang tidak ternilai kepada kita yang kita gunakan sekarang ini, kita nikmati sekarang ini dan juga untuk terwarisi generasi yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Satu pesanan yang cukup bermakna dan mendalam daripada Tuan Haji sendiri. Sempena dengan kemerdekaan sebenar adalah apabila kita sama-sama mencintai, memelihara dan menghargai anugerah alam semula jadi di bumi Malaysia ini. Jutaan terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Haji Mansur bin Mohamad kerana sudi hadir meluangkan masa bersama dengan kita di konti Radio KPKT. Semoga segala usaha dan juga inisiatif Jabatan Landscape Negara
akan terus membuahkan hasil menjadikan Malaysia sebuah negara taman yang terindah, selamat dan sejahtera untuk kita semua. Sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada anda yang mengikuti kami daripada awal segmen kita pada petang ini. Terima kasih banyak. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Bagi anda yang belum lagi mengikuti kami di social media, boleh tekan like, follow di social media kita di Instagram, Facebook dan juga TikTok. Baik, sampai di sini saya Anas menutup segmen Borak Eksekutif. Kita jumpa lagi di segmen yang akan datang. Bye-bye.